Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia sihat. Saya Baitil Husna binti Zulkifli, hos anda pada hari ini. Kita akan membincangkan topik tips kekal sihat dan cergas di bulan Ramadan. Okey, bersama-sama saya dua panel daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar yang akan mengupas pelbagai isu kesihatan di dalam bulan Ramadan. Okey, tak kenal maka tak cinta. Saya ingin memperkenalkan panel kita yang pertama. Okey Puan, sila kenalkan diri. Kenalkan diri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Basri, Pegawai Sains Pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar. Okey, untuk panel kita yang kedua, silakan Puan. Hai, saya Puan Akmal binti Abu Hassan, Jurukuliah Perubatan Fisioterapi di KK Kuala Kangsar. Okey, bersama saya seorang pegawai pemakanan yang akan membincangkan topik pemakanan sihat ketika bulan Ramadan, dan seorang adalah pegawai fisioterapi, ahli fisioterapi kita yang akan memfokuskan kepada sisi senaman di bulan Ramadan. Okey, sepanjang bulan Ramadan kita tahu kita menahan diri daripada makan, daripada minum sepanjang hari. Okey, so untuk kita kekalkan hidrasi dalam badan kita, maksudnya kita perlu minum air secukupnya. Tetapi di bulan Ramadan ini kekangan untuk kita minum air secukupnya. Saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia adalah untuk kita minum air 6 hingga 8 gelas sehari. Tetapi kita sedia maklum untuk bulan puasa, benda itu menjadi satu kekangan kepada kita. Okey, jadi Puan Aina, macam mana untuk kita kekalkan minum 6 hingga 8 gelas air kosong sehari di bulan Ramadan? Okay, terima kasih Puan Baitil. Baik, untuk tips untuk kekal hidrat sepanjang Ramadan, seperti yang Puan Baitil maklumkan tadi, semestinya sepanjang bulan Ramadan kita terasa dahaga, sepanjang hari, dan ditambah lagi dengan cuaca yang panas sekarang ni, okay. So semestinya yang paling peak hari yang masa yang paling kemuncak adalah pada waktu tengah harinya. Betul. Pukul 1, pukul 2. Okey, so untuk kita kekal hidrat ni, untuk kita memastikan badan kita ni sentiasa terhidrat, kita nak dapatkan 6 hingga 8 gelas sehari tu. So bagaimana? Cukup air dalam badan kan. So kita nak dapatkan 8 ni, kita cuba buat kan. Tips yang pertama kita kata nak cukupkan 8 gelas lah. 6 hingga 8, saya bagi 8 8 paling maksimum kan. Okay, kita cuba dapatkan 8 ni. Pertama, 1 gelas ketika bangun sahur. So bangun sahur dalam pukul 4, 4.30 macam tu, minum 1 gelas. Okay. And then kita bersahur kan. Ambil lagi 1 gelas selepas sahur. Okay. So dapat 2 gelas dah. Okay, okay. And then kita berpuasa. Masa kita nak berbuka tu, azan maghrib, masuk je azan maghrib, ambil 1 gelas lagi. So 3 dah. Okay. Right. And then kita cadangkan minum air, dan mungkin kita ada makan sedikit lah kurma, sedikit manisan. And then selepas itu kita solat maghrib, supaya kita taklah perut tu kita penuh sangat kan ketika masa kita berbuka tu. Okay. And then kita solat maghrib. Selepas solat maghrib, kita sarankan ambil 1 lagi gelas air kosong. So dah ada 4 dekat situ. Right. And then kita makan. Pas solat maghrib kita makan ambil makanan utama. Okay? Makan berat lah. Makan berat. Okay. So masa kita makan berat tu, selepas makan berat, ambil 1 lagi. So dapat 5 dah. Okay. Alright. So dah dapat 5. Okay. Dah kita rasa macam dah cukup dah ni 5. Okay. Ada lagi 3 kita hutang ni. Okay. So kita pun dah selepas makan semua, kita nak solat Isyak. Isyak dulu sebelum tarawih kan. Okay. So solat Isyak, selepas solat Isyak kita ambil 1 gelas. 6. Alright, selepas solat Isyak kita bertarawih. Okay, ikutlah 8 rakaat ke kan. Okay. 20 ke kan, raja 20 kan. Okay, kalau nak lagi, kalau lagi nak cepat dapat kan. Okay, 8, lepas 8 ambil 1. Kalau lepas 20 ambil 1. Macam tu. Dapat 2. Okay. So let's say lah kalau kita kata ambil 1 lah dulu kan. Ambil 1 gelas, katalah kita buat 8, 1 gelas, dah dapat 7 gelas air. Dan akhir sekali sebelum kita tidur, kita ambil 1 lagi gelas air, mencukupkan 8 gelas air satu hari. So insyaAllah sepanjang Ramadan kita akan kekal hidrat insyaAllah. Okay, jadi kita take note, kita tengok waktu-waktu untuk kita minum
air tu. Ya. Jadi macam lebih elok kita buat macam alam lah kan. Alam, Supaya betul, kita betul, tahu betul. okey ini waktu. So kita boleh, maksudnya possible. Memang bolehlah dapat 8 gelas InsyaAllah. walaupun di bulan Ramadan. Betul. Untuk kita kekal disiplin, kalau dapat alam tu lagi bagus. Ya, alam, minum air kosong. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, kita dah tahu tadi 6 hingga 8 gelas. Untuk cukupkan 6 hingga 8 gelas sehari tu adalah tips-tips yang telah dikongsikan oleh Puan Aina. Okey, seterusnya. Kadang-kadang kita ada setengah orang lah menyatakan rasanya di bulan Ramadan ni susah untuk kita bersenam. Jadinya macam okey, bulan Ramadan kita boleh stop bersenam. Kita tak payah bersenam di bulan Ramadan. And then nanti lepas dah raya baru kita sambung balik. So bila rutin bersenam yang biasa kita buat tu, dia jadi tergendala lah, stop sekejap di bulan Ramadan ni. Okey, tapi sebenarnya sepatutnya rutin bersenam tu kita perlu teruskan walaupun di bulan Ramadan kan. Okey, so untuk Puan Akmal, kenapa kita masih perlu bersenam di bulan Ramadan sedangkan kita penat lah, penat kita tak makan kan, kita tak makan, tak minum. So kenapa kita masih lagi perlu bersenam? So betul kata Pembaiki, sepatutnya senaman ni perlu diteruskan lah. So bukan jadikan alasan bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan yang rehat daripada fizikal kan. Kita dah berpuasa tu kita menahan lapar kan dengan air, minuman, tapi dari segi fizikal tu kita kena bergerak cergas jugalah. Okey, antara sebab yang perlu kita lakukan dan teruskan senaman di bulan Ramadan ni adalah sebab dia sangat penting dan orang kata memudahkan urusan ibadah dalam bulan puasa. Okay? Contohnya kalau kita bersenam di dalam bulan Ramadan ni, dia dapat membantu juga dari segi kecergasan fizikal maupun mental lah kan, untuk kita melakukan sebarang ibadah dalam bulan puasa lah, tak kira mengaji, tarawih dan sebagainya. Okay? Yang kedua pula, dia kita nak mengekalkan berat badan yang ideal dan juga untuk kecergasan fizikal. Sekiranya ada yang di kalangan kita berat badan yang berlebihan, dia dapat mengurangkan. So mereka kata macam bulan puasa ni adalah bulan yang sihat sebenarnya. Betul kan? Bulan yang sihat sebab apa, dia dah membantu kita dah untuk proses penurunan berat badan tu sendiri. Cuma kita orang kata mesti kena ada usaha lah kan untuk buat sesuatu, kita membantu untuk mempercepatkan ataupun melancarkan proses penurunan berat badan itu. Selain dari itu dapat juga mengurangkan penyakit tidak berjangkit lah. Contohnya macam hipertensi, penyakit kecil manis kan. Semua itu dapat mengawal kita punya kontrol dari segi sistem lah, jalan darah, kita punya gula dan sebagainya. Itu adalah antara sebab kita perlu bersenam di bulan puasa. So walaupun kita rasa penat, letih, tapi actually rutin tu sebenarnya badan kita ni dah fit kan, dah cergas ni. Betul. Tapi bila di bulan Ramadan kita tak bersenam. So kita punya fitness tadi, kecergasan kita dah drop sikit. Kan? Lepas tu bila dah drop and then kita nak start balik susah. So lebih baik kita amalkan terus rutin tu. Cuma mungkin kita reduce sikit lah. Nanti kita tanya lebih lanjut mengenai senaman di bulan Ramadan kepada Pak Akmal. Okey, seterusnya di bulan puasa ni macam tadi Puan Akmal kata, senaman itu perlu diteruskan. So maksudnya kita jangan stop dekat sinilah. Tetapi kita pun faham di bulan puasa ni kita ada kekangan. Takkan kita nak pergi hiking di bulan puasa kan, tengah-tengah hari ke ataupun pagi-pagi tu nak pergi hiking, lepas tu terus flat sampai ke petang, susah juga. Jadi Pak Akmal, apa kata Pak Akmal cadangkan, apakah jenis senaman yang sesuai dilakukan pada bulan puasa? Okay, actually senaman di bulan puasa ni memang pelbagai lah. Cuma kita kena ingat senaman di bulan puasa ni kita perlu tengok dari segi intensiti dengan frekuensi dia lah. Okay, contohnya dari segi masa dan juga dia punya intensiti lah. So takkan bulan puasa macam Pembaiki cakap tadi kan, takkan nak pergi hiking kan, benda-benda yang kata hardcore punya aktiviti yang intensiti tinggi tu tak mungkin lah kita boleh buat dalam bulan puasa. Berat lah kan. So contoh senaman yang paling sesuai adalah senaman regangan. Okay. Actually senaman regangan ni memang
sangat-sangat penting. Bukan sahaja untuk senaman untuk kelenturan Regangan tu adalah masuk kelenturan lah. Flexibility. Yes, flexibility. Dia bukan saja untuk lenturkan otot kita, tapi boleh mengurangkan kesakitan. So kalau senaman regangan ni banyak bahagian fisioterapi banyak tekankan untuk intervensi mengurangkan kesakitan kepada pesakit lah yang ada masalah sakit di otot. So kalau di rumah kan, di bulan puasa kan, especially macam peniaga, and then kerja-kerja kita lah sebagai staff kan di mana-mana lah, tak kira. So beban kerja tu boleh menyebabkan otot kita tak relax. Dia boleh mengeras. Bila tak relax tu kita dalam on the spot tu kita tak tahu nak buat apa. So inilah senaman regangan dia. Yang cara dia adalah senaman regangan yang kita boleh relax dan juga lenturkan otot yang dah ada tekanan tu sendiri. Nanti kita akan tunjuklah kan contoh-contoh senaman regangan ni. Lagi satu senaman kekuatan otot. Yang nombor 2 jenis dia senaman kekuatan otot. So senaman kekuatan otot ni kita guna yang simple, sesimple yang boleh. Sama ada kita guna weight dia dari segi gravity ataupun menggunakan alatan. Saya tak suruhlah nak guna beli dumbbell. Biasanya alatan kita ingat dumbbell pergi gym lah. Dan tak perlu pergi gym sebenarnya. Nanti saya akan share beberapa teknik senaman yang hanya menggunakan apa yang ada di rumah saja. Ataupun apa yang berdekatan dengan kita lah. Maksudnya kita bersenam tetapi menggunakan weight pemberat lah. Tapi tujuannya untuk menguatkan otot. Itu untuk otot. And then yang nombor 3 adalah senaman aerobik. Aerobik ni bukan yang senam aerobik tu Aerobik tu maksudnya Zumba senaman senaman yang kita menggunakan banyak oksigen untuk pastikan tenaga kan. Yang ada orang kata intensity untuk senaman aerobik ni dia ada banyak. Kalau boleh kita ambil yang bulan puasa ni, kita ambil yang intensity rendah ke sederhana. Tak perlu yang sederhana ke tinggi kita ambil yang rendah ke sederhana. So contoh-contohnya adalah brisk walk. Brisk walk, lepas tu light jogging and then berbasikal. Senam aerobik tu adalah salah satu dia. Sebab senaman aerobik ni sangat penting jugalah sebab kita nak mengekalkan kita punya tahap nadi jantung kita tu kan. Nak menguatkan otot jantung. Selain juga kita nak mengawal pernafasan kita. So yang senaman aerobik ni kalau boleh di dalam bulan puasa kita hadkan berapa minit. Nanti saya akan share lah beberapa tips kemudian. Itu antara salah satu jenis senaman yang boleh buat dalam bulan puasa. Jadi dah alang-alang Puak Akmal dah mention tadi akan tunjuk contoh. So apa kata kita tengok Puak Akmal demo sikit jenis senaman yang sesuai untuk kita lakukan di bulan Ramadan ni. Boleh. Sekarang saya akan demo beberapa senaman, jenis senaman yang saya beritahu tadi. Untuk bulan puasa, senaman yang paling simple dan paling selamat adalah senaman kerusi, senaman di dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk ni kita boleh buat 3 jenis senaman senaman regangan, kekuatan otot dan juga senaman aerobik. Senam aerobik lah. Macam kita buat aerobik tu lah. So saya tunjukkan dulu contoh-contoh senamannya. Untuk senaman regangan, salah satunya kita nak regangkan di bahagian leher atas ini. Caranya adalah kita pegang tangan di bahagian kerusi sisi ini, kemudian kita tarik. Tarik leher ke arah bertentangan. Kemudian kita buat kiraan 15 saat. 15 saat. So kena ingat regangan mesti kena tahan 15 saat. Alright, contoh untuk bahu macam ni lah. Ni semua familiar lah selalu buat. Especially bila kita warm up ataupun sebelum mulakan senam aerobik. And then untuk bahagian pinggang kita boleh buka dengan kaki. Kita buat rotation kita pusing dan tengok di bahagian belakang. Tahan 15 saat juga. Untuk bahagian pinggul atau bahagian pinggang, apa yang kita boleh buat senaman regangan di atas kerusi adalah kita silang kaki begini, kemudian tegakkan badan, kemudian kita turunkan badan ke depan. Kemudian kita akan ada rasa dia menarik di bahagian sebelah kanan saya ni yang bersilang kaki ni. Di bahagian pinggul dan juga belakang.
Alright. Janji kena tahan 15 saat ya. Jangan 10 tak nak 8. Mesti kena 15 saat. Okey. Dan last sekali saya nak tunjuk untuk bahagian hamstring otot di belakang peha. Ke depan sedikit. Luruskan lutut. Kemudian turunkan badan sedikit ataupun tangan cuba capai. Okey. And dia akan rasa di bahagian kita punya pelipat. Ini adalah senaman regangan untuk di atas kerusi. Okey, yang kedua senaman kekuatan otot. Kita tak perlu beli dumbbell, tak perlu alat sandbag ke apa ke yang untuk beban lah. Okey, kita nak kuatkan bahagian lengan. Contoh untuk bahagian lengan. Di bahagian otot kita panggil bicep. Okey. Kita guna mineral water saja. Okey. So bulan puasa jangan minum pula. Kita guna untuk senaman, alright. So salah satunya adalah macam ni. Up. So repetitionnya mesti kena banyak lah. Kalau boleh kita buat 10 ulangan, kemudian kita buat set. Berapa set kita nak? Kalau kita mampu buat 4 set, 5 set, bagus. Okey, contoh senaman untuk bahagian sini pula, iaitu tricep, kita angkat tangan ke atas. Macam ni. Okey. So sama juga. Kita buat 10 kali, setnya 4, 5 macam tu. So 10, 10, 10 dah 40 kan. So untuk kekuatan otot ni kita kena banyak kepada ulangan lah. Okey. Regangan kita banyak kepada tahan berapa saat? 15 saat. Okey, last sekali macam aerobik, kalau boleh kita kena follow mana-mana YouTube ke apa ke kan. Tapi kena keadaan yang selesa lah. Okey. Ataupun tak perlu lagu ke apa, kita buat just senaman yang berulang. Contohnya kita nak kuatkan bahagian otot perut. Okey, macam nak kepiskan perut ke apa kan. Kita cuma pegang je sini, angkat. Okey, alternately, kanan dan kiri So kiraan dia pun sama macam yang botol tadi. Buat 10 kali dengan 5 set atau 4 set. Okey, sama juga dengan otot peha. Buat ulangan. Tapi bukan kira 1, 2, no. Dia kira kaki kanan, contoh kita kira kaki kanan 1, 2, 3, macam tu. Okey? Alright, itu adalah salah satu contoh lah untuk senaman di atas kerusi. So kalau nak lebih tahu lebih lanjut lagi ke apa ke, kita boleh tengok dalam portal KKM untuk bahagian senaman ataupun di YouTube, mana-mana lah. Okey? Itu saja daripada saya. Okay, jadi tadi kita dah tengok demo daripada Puan Akmal, senaman, jenis senaman yang sesuai untuk kita lakukan di bulan Ramadan ni, di bulan puasa. Jadi jangan ada alasan untuk kita tak melakukan senaman, sedangkan kita ada pilihan senaman yang sesuai di bulan Ramadan. Okey, seterusnya Puan Aina, biasanya kita kata bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling sesuai untuk kita kuruskan badan, kita kurangkan berat badan. So inilah bulan yang paling sesuai, bulan inilah bulan Ramadan yang paling sesuai. Sebab di bulan-bulan lain kita makan kita biasanya cukuplah 3 kali sehari ya kan. Okay, pagi, tengah hari, malam. So di bulan puasa ni kita dah kurangkan makan daripada 3 tadi main meal, makanan utama kita kepada 2 sahaja. So inilah peluang kita untuk kita kuruskan badan, untuk kita kurangkan berat badan. Okey Puan Aina, mungkin Puan Aina boleh share sikit dengan kita, dengan penonton-penonton dekat sini, tips untuk kita kurangkan berat badan di bulan Ramadan. Okay, baik. Betul ya Pak Batil. Tiba je Ramadan, semua akan macam, nak kurang tunggulah. Inilah Ramadan. masanya. Inilah masanya. Baju raya, baju kebaya dah menanti. Betul. Okay. Jadi sepanjang Ramadan sebenarnya, memang betul ramai yang akan drop berat badan. Okay. Ketika Ramadan. Tapi yang sedihnya selepas Ramadan masuk Syawal, dia naik balik. Double Double. So ada yang tak boleh nak kawal lah apabila dia dah turun and then dia rebound straight kan, dia akan naik balik mendadak. Mendadak. Okay. Sebab dia mungkin dia tak tahulah sometimes mungkin ada yang tak istiqamah dan sebagainya. Tak konsisten. Ya, konsistensi kan. Okay. Baik. So tipsnya adalah pertama kita kawal makanan tinggi gula, tinggi lemak, minyak, gula dan garam. Okay. Kerana kita tahu ya kalori yang tinggi ni jika kalau makanan yang kita ambil itu bertenaga tinggi,
akan jadikan badan kita akan ekstra lemak lah. Okay, so waktu Ramadan ni kita cuba mengambil makanan yang kurang manis, ya, yang macam saya mention tadi tu kan, yang berkukus, yang bersup, yang berlemak, boleh makan tapi kita alternatekan. So jangan hari-hari lah kita ambil makanan yang tinggi lemak, yang berminyak dan sebagainya. So daripada situ kita dah kawal dah. Dan juga kita hadkan juga pengambilan air manis, air cordial, ya. Tapi itu yang menarik tu bila kita pergi Katira macam-macam jenis ya. Katira tu sangat saya pricey lah, mahal juga lah kan, sebab harga mahal dan tinggi gula juga kan, sebab campuran dengan pelbagai kan, dengan pewarna tambahan dan sebagainya kan. So kita nak hadkan tu lah, hadkan pengambilan. Pernah dengar tak kalau dalam Facebook tu, saya tak pastilah kan, ada sebut tip yang pertama untuk turun berat badan, cut off gula. Pernah dengar tak apa? Cut off gula. Kalau you tak boleh buat tip pertama, jangan tanya tips yang kedua. Dia kata. Alright. So itu main dia. Betul. So kalau kita tak boleh buat yang potong cut gula ni, sebenarnya kita tak berjaya. So buat tu dulu, dah berjaya, baru kita pergi tips cari yang lain. Dan sekarang ni kita ada promosi walk on sugar. Walk on sugar di mana kan kita perang terhadap gula. So hadkan pengambil air manis, air cordial, air bancuh ketika berbuka especially, dan utamakan air kosong dan jus buah, jus buah tanpa gula sebenarnya. Jus buah tanpa gula. Susu rendah lemak pun kita galakkan juga sebagai pilihan. Dan lebihkan pengambilan sayur dan buah, kerana sayur dan buah ni mengandungi fiber ataupun serat yang tinggi yang akan mengenyangkan kita lebih lama. Dan juga seperti yang diutarakan oleh Puan Akmal tadi, senaman ringkas kita galakkan 30 minit sebelum berbuka ataupun selepas makanan dihadap. So insyaAllah kalau kita dapat ikuti tips ni, insyaAllah memang akan ada penurunan dengan ada istiqamah, dan istiqamah lah pada selepas Ramadan, Syawal dan bulan-bulan seterusnya insyaAllah. Nah, jadi kita harapkan dengan waktu bulan Ramadan ni kita dapat kawal pengambilan makanan kita tu, macam tadi Pak Aina mention ada kalori, so kita boleh kawal dan kita boleh kekalkan benda tu selepas bulan Ramadan juga. Jadi dengan adanya pemakanan yang sihat tadi dan juga senaman, so pengurusan berat badan atau penurunan berat badan ni boleh dilakukan oleh setiap individu tanpa bantuan ataupun tanpa mengambil suplemen lain lah, terutama sekali yang KKM tak approve. Suplemen tu yang kita paling pantang lah. Macam kita tak nak, sebenarnya lebih mudah untuk kuruskan berat badan di bulan Ramadan ni. Jadi selain pemilihan pemakanan tadi, senaman juga adalah perkara yang penting lah untuk amalkan di bulan Ramadan ni. Jadi walaupun kita di bulan Ramadan, kita tetap perlu melakukan senaman dalam proses pengurusan berat badan untuk kita kurus, untuk berat badan. Jadi untuk tip bersenam ketika berpuasa, so tadi Pak Akmal dah tunjuk kat kita demo apakah jenis senaman yang sesuai dilakukan di bulan Ramadan ni, di bulan puasa. Tapi sekarang kita tengok tips bersenam ketika berpuasa, Pak Akmal. Okey. Dia ada persamaan jugalah dengan tips untuk penurunan berat badan kan yang Puan Aina bagi tahu tadi. Sama je. Okey, dia punya kita nak bersenam tu kena ada orang kata waktu yang sesuai lah. Bukan sebarangan lah kan. Tiba-tiba pula lepas sahur terus bersenam. Dia macam dah biasa kan pergi jogging pagi kan. So itu macam waktu yang tak sesuai lah. Okay, so kita kena tahu timing waktu yang berpuasa ni, paling sesuai yang macam Puan Aina beritahu tadi 30 minit atau sejam sebelum kita berbuka puasa. Itu adalah timing yang cantik sangat lah. So kalau macam pergi bazar tu kita berjalan kaki kan, macam sejam sebelum berbuka kan, kita cuci mata pun okey lah. Jadi kita berjalan lah, jangan beli. Nawai tu saya nak berjalan sebenarnya. Nak bersenam. Bolehlah kita beli untuk support kan. Betul. Tapi lebih kepada kita berjalan cuci mata. Kita boleh niat tu lah. So di situ pun dah cut dari segi pembazir dan kan. So
Yang paling penting adalah senaman sebelum berbuka tu adalah 30 minit atau sejam Kadang-kadang kita pergi bazar, kita beli untuk orang lain. So kita boleh Ya, berjalan, betul. kita beli untuk orang lain. Yes, positif untuk diri sendiri dan ada apa kata advantage untuk diri sendiri kan. Okey, satu lagi yang paling saya nak tekankan adalah intensiti bersenam. Okey, intensiti bersenam ketika berpuasa ni tak samalah ke bulan-bulan yang lain lah. So kita perlu tahulah senaman ni dia punya intensiti tu macam mana. Macam saya cakap tadi, dia mesti kena rendah ke sederhana. Dan juga kena tengok kita punya usia kan. So macam golongan warga emas, kalau boleh yang bersenam di atas kursi tu sangat sesuai lah. Okay. Senaman-senaman yang macam berjogging, brisk walk yang sebelum berbuka tu, itu adalah golongan-golongan dewasa atau remaja. Itu memang sesuai. So kena tengoklah kategori dia macam mana kan, yang sesuai lah kan. And then jangan sampai kepenatan. Jangan sampai tekak kering. Tak pasal-pasal pula tiba-tiba terambil terminum sebab dah exhausted sangat, macam dah terlampau penat sangat bersenam sampai lupa pula bulan puasa rupanya kan. Okay, so satu lagi kena cukup hanya berpeluh saja. Okay, berpeluh sweating. Okay, and then tempat dia mesti kena sesuai. Macam biasa kalau nak bersukan pun kena pakai yang sesuai lah. Tapi dalam dekat rumah tu dia tak ada masalah kalau sekiranya kita nak buat senaman regangan. Kita tak nak buat macam senaman cardio yang saya cakap macam aerobik kan. Itu mesti kena proper lah. Kita nak buat regangan saja, boleh, tak ada masalah. Asalkan ada senaman kita sediakan lah. Okay, sementara nak menunggu azan kan. Buatlah secara simple saja sambil jangan menonton TV, jangan duduk je. Dah azan terus kita ni kan. So buat something. Okay, contoh kalau macam berlari kan, contohlah macam golongan remaja dan dewasa ni nak choose pilih senaman untuk berlari, berjogging. Okay. So ambil peruntukan dalam 30 minit dulu. Kalau boleh lagi baru extend lagi 10 minit macam tu. So kena ikut kesesuaian. Okay. Lagi satu, bukan saja kategori usia, dan juga kita kena tengok masalah kesihatan jugalah. Itu paling penting. Kalau boleh, dapatkan nasihat pada doktor lah. Kalau nak buat senaman macam mana ni dalam bulan puasa ni, boleh ke, especially yang kecil manis. Kan? Dia lebih kepada individu tu sendiri lah. Dia yang tahu setakat mana dia mampu buat. Betul. Janji dia ada aktif juga. Maksudnya dia menggunakan keseluruhan badan dia untuk melakukan senam, untuk bergerak lah at least kan, daripada dia hanya duduk sahaja. Senaman tu kalau misal kata tak tahu sangat, sekarang semua di ujung jari. Type saja YouTube je. And then satu lagi, portal KKM pun dah ada promosi macam mana kita boleh ambil daripada X-Break punya video portal KKM tu. So dari situ rujuk saja, tak ada masalah. Ambil je handphone tu, janganlah handphone tu kita guna benda lain kan. Kita gunakan yang itu, manfaatkan. Kita ambil masa dalam masa 15 minit tu, just follow saja. Simple. Seperti yang disarankan Mbak Akmal tadi. Jadi 30 minit sebelum waktu berbuka puasa, kita dah ready semua persiapan untuk berbuka. So kita ambil masa 30 minit tu, boleh search X-Break daripada KKM punya laman web lah, laman sesawang KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, ada video X-Break. So kita boleh follow video-video yang ada. Jadi kita dah sampai di penghujung segmen kita pada kali ini. Macam tadi saya rangkumkan apa yang kedua-dua panel kita jelaskan di sini ya. Di bulan puasa, pengambilan air kosong 6 hingga 8 gelas tu masih boleh dilakukan dan perlu dilaksanakan. So tadi panel kita dah bagi tips-tips yang boleh kita lakukan untuk kita dapatkan pengambilan air kosong yang secukupnya untuk sehari. Dan seterusnya kita ada amalan pemakanan tidak sihat. So kalau boleh kita pilih makanan yang sihat dan kita hindari daripada memilih makanan yang tidak sihat. Seterusnya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling sesuai untuk kita kurangkan berat badan. Untuk kita kurus lah. Target kebanyakan terutama para wanita kan yang suka target untuk kurus, untuk kurangkan berat badan. So inilah bulan yang paling sesuai di mana di samping pemakanan, amalan pemakanan yang sihat tadi, kita juga ada teknik-teknik senaman yang bersesuaian juga di bulan Ramadan. So kita ada contoh senaman dan juga tips bersenam di bulan Ramadan. Jadi saya mengharapkan perkongsian daripada kami, daripada kedua-dua panel tadi bermanfaat untuk
untuk anda semua. Dan juga jangan lupa pemakanan sihat dan senaman itu adalah saling berkait. Jadi kalau kita boleh lakukan kedua-duanya sekali, so itu adalah amalan pembudayaan hidup sihat yang paling terbaik lah, yang excellent untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita. So akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar yang berkongsi tips sihat dan cergas di bulan Ramadan. So sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.